Okey, jom sama-sama kita lihat pada surah yang kerap kita baca, yakni surah Ar-Rahman. Okey, untuk sesi kali ini saya nak fokus kepada ayat 8 tuan-tuan. Ramai orang baca dekat sini tuan-tuan ya. Tebalnya bacaan itu tersilap dekat tempatnya. So, sama-sama kita semak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألا تطغوا في الميزان. Okey, saya nak tarik perhatian anda kepada yang atas ni tuan-puan ya. Tatghaw fil mizan. Okey. Ramai orang tersilap baca sebab huruf ta dia tebal, huruf yang tebal. Jadi bila huruf tebal ini kadang-kadang risiko dia akan mempengaruhi huruf yang datang dahulu tu ya, huruf ta ya. Jangan tersilap baca tatghaw. Alla tatghaw. Jangan begitu. Jangan pula huruf ta itu dia pengaruhi dengan ketebalan huruf ta. So, ta. Masukkan dia. Ta. Tatghaw fil mizan. Faham? Berhati-hati ya kalau dalam situasi sebegini. Anda belajar satu hari ini, kalau you komen subhanallah, like dan follow saya dan save video ini untuk anda rujuk di masa depan dan kongsi-kongsikan dengan kawan dan keluarga anda untuk mereka belajar juga.